Assalamualaikum semua. Tak sangka ya, minggu hadapan telah pun memasuki minggu terakhir bulan Januari 2014. Jadi bagaimana dengan azam tahun baru anda? Adakah ia berjalan lancar? Kami di Amans mempunyai beberapa perancangan baru, tapi bos-bos ni bagi tahu kena rahsia dulu, tak boleh bagi tahu dulu semua orang. Jadi nantikan apakah perancangan baru di Amans. Apapun seperti biasa, mari kita lihat apakah perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, kita dapat lihat pihak Nokia telah mula memperkenalkan kemaskini Lumia Black untuk Lumia 625, 820 dan juga 920 di Malaysia, sekaligus membawakan beberapa fungsi menarik seperti app folder, sokongan kamera yang lebih baik, kemudahan untuk memadamkan aplikasi ketika multitasking dan pelbagai perkara lain. Bagi anda yang menggunakan peranti Lumia 625, 820 dan 920, mungkin anda boleh menyemak kemaskininya hari ini dengan ke laman settings dan memilih phone update. Untuk mereka yang mencari telefon pintar baru pula, pihak Motorola kini kembali ke Malaysia dan telah mula menawarkan Motorola Moto G. Menariknya, telefon pintar ini ditawarkan pada harga yang boleh dikatakan agak murah berbanding beberapa pesaing lain, iaitu pada harga RM698 untuk kapasiti 8GB. Salah seorang penulis kami, Effie, ada membuat ulasan di Amans. Jadi mungkin anda boleh membaca pandang pertama Motorola Moto G sebelum membuat keputusan untuk membelinya ataupun tidak. Apple pula pada minggu ini dilihat memperkenalkan sokongan iTunes UCOS Manager untuk pengguna Malaysia. Mungkin ramai yang tidak mengetahuinya, malah saya sendiri juga tidak begitu mengetahui mengenai aplikasi ini sebelum ini. iTunes UCOS Manager ini dilihat memfokuskan tenaga pengajar dalam berkongsi ilmu dan sumber pengajaran bersama-sama kelas mereka dengan mudah menggunakan platform iTunes U. Mungkin pengenalan ini juga akan melihat lebih ramai guru-guru kita mula menggunakan iPad untuk tujuan pembelajaran dan juga pengajaran. Untuk pelanggan Celcom pula, pada minggu ini Celcom telah pun mengumumkan kerjasama dengan pihak Astro Supersport dan juga Fox Sport untuk Escape. Melaluinya, pelanggan Celcom Escape akan dapat menonton perlawanan bola sepak BPL terus menggunakannya, di samping mengikuti highlight setiap perlawanan BPL melalui Escape. Mungkin sekiranya anda melanggan, anda perlu memantau kepada penggunaan data atau mungkin boleh menghubungkan ke rangkaian Wi-Fi untuk menjimatkan penggunaan data Celcom anda. BlackBerry Malaysia pula pada minggu ini telah memperlihatkan BlackBerry 10.2.1 di mana melaluinya ia membawakan beberapa fungsi baru termasuk picture password, kemudahan pemasangan fail APK pada BlackBerry, penambahbaikan sokongan email dan beberapa yang lain lagi. Namun mereka tidak pula berkongsi akan bilakah ia akan diperkenalkan kepada umum. Mungkin kita akan dapat melihatnya dalam seminggu dua lagi. Dalam arena antarabangsa pula, pada minggu ini pihak Alcatel-Lucent memperlihatkan kelajuan pemindahan data internet pada kelajuan mencapai 1.4 terabyte per second. Perkara ini dikatakan dicapai dengan kaedah yang dinamakan sebagai flex grid. Apapun ia masih lagi dalam peringkat kajian dan masih jauh lagi sebelum diperkenalkan kepada penggunaan umum. Dan akhir sekali, Kim.com yang sedia popular dengan perkhidmatan Mega kini hadir dengan sebuah perkhidmatan baru dinamakan Babum, yang mana secara kasarnya dilihat sebagai gabungan Spotify dan iTunes. Ia masih pada peringkat awal, tetapi mereka yang berminat boleh ke laman babum.com dan mendengar beberapa lagu dan melihat bagaimana ia berfungsi. Oh ya, bagi peminat kereta dan Top Gear, anda boleh melawat Google Maps Street View dan melihat sendiri bagaimanakah trek lita lumba ujian mereka kelihatan menggunakan paparan 360 darjah yang disediakan Google. Jadi itu adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai berita menarik berkenaan dunia teknologi dan juga langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amans. Jumpa lagi minggu depan. Yosh!